Ambuyat ni macam yang di sini kan, macam kalau orang Semenanjung mungkin tak tahu kan ambuyat tu, tapi sekarang makin viral dia tu, makin terkenal lah. Dia terbuat daripada tepung kanji ataupun tepung sagu. Lepas tu dia ada campuran sayur-sayur dengan air ikan tu. Lepas tu yang paling bagi dia sedap tu dia punya sambal lah. Sambal dia. Jadi walaupun dia waktu malam kamu makan ataupun esoknya pun kamu boleh letak dekat peti ais untuk makan dan panaskan, memang sedap. Dia makin viral dekat Semenanjung, jadi semua orang pun pertama kali mencuba, dia akan cuba lagi kali kedua. Alhamdulillah, ambuyat dia mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa lah. Sebab kali ni kita first time bawa ambuyat ni masuk ke Bazar Banting Baru. Inisiatif Negeri Selangor ni sangat bagi manfaat kepada pengguna dan juga penjual lah, macam yang berniaga dapat macam meramaikan lagi pembeli ke kedai, mengunjungi ke gerai-gerai mereka dan membantu pembeli-pembeli untuk menjimatkan lagi daripada inisiatif yang dibagi daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kami menjual nasi ambeng. Keistimewaannya dekat serunding dia ni. Dia ada serunding, dia ada ayam masak kicap, sambal tempe. Lepas tu dia ada mihun juga. Dengan ikan masin disekalikan. Specialtinya serunding dia lah. Dah dalam 20 tahun dia makan beramai-ramai lah. Untuk mengeratkan silaturahim. Bagus lah, bagi saya memudahkan juga lah.